Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'. Hari ini kita menyentuh hadis yang ke 140 daripada 300 hadis. An Ummi Salamata radhiyallahu anha An Ummi Salamata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla as-subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla as-subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rawahu Ibnu Majah, An-Nasa'i wa Ahmad. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa selepas solat fajar, selepas memberi salam, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi di antara salah satu daripada doa yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana selepas daripada memberi salam, Rasulullah baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kalau itu untuk seorang. Kalau aku baca untuk ramai, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi apa yang Rasulullah minta? Pertama, Rasulullah minta supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu, tanda ilmu manfaat ni ialah ilmu yang boleh dipakai. Kita belajar tapi ilmu tak boleh guna, tu mana ilmu tak manfaat. Kalau kita mengajar orang boleh mendapat manfaat daripada ilmu tu, dia dapat beramal, dapat menggunakan. Makna ilmu tu boleh memberi maknanya sesuatu kepada dia, maka menunjukkan ilmu tu bermanfaat. Ada orang banyak ilmu tapi dia tak boleh guna, makna ilmu tu tak bermanfaat bagi diri dia. Makna kita minta berlindung daripada belajar ataupun ada ilmu tapi tak manfaat. Tak? Contohnya hari ni kita baca Quran tak? Kita baca Quran, apa tanda ilmu kita baca Quran tu bermanfaat? Kita boleh beramal. Dalam sembahyang boleh guna, tak? Kita boleh mengajarkan orang, kan? Orang minta ajar Quran, kita boleh mengajar. Boleh mengajar orang lain pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar mengajar. Maknanya dia belajar tu bermanfaat untuk orang yang lain pula. Taklah kalau tak boleh untuk orang lain, sekurang-kurangnya ahli keluarganya sendiri. Maknanya ada manfaatnya. Setidak-tidaknya kalau dia belajar Quran tu, dia akan terus membaca Quran, terus beramal dengan Quran. Makna manfaat untuk dirinya, kan? Walaupun orang lain tak dapat, tapi dirinya mendapat manfaat. Yang keduanya Rasulullah minta apa? Rizqan tayyiba. Rizqan tayyib. Rizqan tayyiba ni bukan maksudnya banyak. Minta rezeki yang baik. Baik ini bukan maksudnya yang banyak. Sedikit baik itu dah cukup, kan? Walaupun dia tak banyak, makna minta rezeki yang baik. Apa tanda rezeki yang baik? Iaitu yang halal, yang sumbernya halal.
Tu maksudnya rezeki yang baik. Kalau kita dapat baik tapi tak halal kan, pun masalah juga. Dia ni ialah baik yang halal. Kenapa? Kerana rezeki yang halal ini apabila masuk ke dalam perut dia menjadi darah daging yang membantu untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dapat rezeki yang tak halal, kita memasukkan api neraka dalam perut. Jadi itu sebab dia mesti rezeki yang baik walaupun dia sedikit, tak tentu banyak, tak semestinya banyak. Yang ketiga, Rasulullah minta apa? Doa pada waktu pagi, apa? Amalan yang diterima. Pagi-pagi minta Allah Ta'ala terima amalan yang dibuat pada malam tadi, kan? Minta supaya diterima amalan yang akan dilakukan selepas ni, supaya amalan diterima oleh Allah Ta'ala. Buat amalan kalau tak diterima, makna sia-sia. Kalau amalan kita buat tak diterima oleh Allah Ta'ala, makna satu amalan yang sia-sia. Jadi ini ingat bahawa Rasulullah suruh kita maknanya berdoa setiap kali selepas daripada subuh, minta 3 benda ni. Kerana 3 benda ni dah sempurna. Ilmu yang bermanfaat, sebab kita hidup mesti mewakafkan diri kita dalam setiap hari mesti ada untuk ilmu, kan? Kemudian mesti mewakafkan diri mesti untuk mencari kehidupan, mesti ada. Mana menuntut ilmu ada, cari kehidupan ada, dan yang ketiganya mesti ada dalam kehidupan beramal. Kalau hidup hanya cari rezeki je tapi menuntut tak ada, amalan tak ada, tak bermakna. Makna tiga elemen ni setiap hari mesti ada. Sebab tu kena ada duduk dalam majlis ilmu, pergi cari rezeki, dan mesti amal. Sebab tu Rasulullah SAW sampai waktu duha dia ibadat. Lepas tu waktu duha keluar daripada masjid mencari rezeki. Nanti sebelum daripada zuhur masuk balik ke masjid untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 elemen tu ada. Nanti malam Rasulullah akan mengajar para sahabat, memberikan tazkirah, tausiah dan sebagainya. Jadi kita kena macam tu. Tiga benda ni mesti tiap hari mesti buat, kan? Bukan mesti banyak, tapi mesti ada. Jangan ditinggalkan 3 benda ni. Barulah maknanya makna kesempurnaan hidup tu akan berlaku. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada doa yang membersihkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim.